Hello. Assalamualaikum, Alung. Waalaikumsalam, Umi. Ada apa? Saja Umi nak call. Tanya Alung bila nak balik. Umi dah rindu Alung dengan cucu-cucu Umi. Alah, Umi. Nantilah kita sembang. Alung sibuk ni. Okeylah. Nanti Alung call balik. Hello Umi. Tadi kenapa call Angah tadi? Angah, apa khabar? Umi sebenarnya nak tanya. Umi, nantilah Umi Nanti Angah call balik. Angah tengah main game ni Umi. Okeylah Umi. Bye. Assalamualaikum Kak Lang. Umi ni tadi call Alung dengan Angah. Diorang busy. Kak Lang jadi tak nak balik minggu ni? Sorry Umi, Abang Azhar ajak Kak Lang ada dinner dekat office dia hujung minggu ni. Mungkin Kak Lang tak dapat balik. Oh ya ke? Tak apalah Kak Lang. Ada sunyi yang bukan kerana rumah tiada manusia, tapi kerana hati tiada tempat untuk bercerita. Ada sunyi yang bukan sebab kita tak dicintai, tapi sebab kita rasa kita tak diperlukan lagi. Dan bila usia menua, sunyi itu menjadi semakin jelas. Sunyi itu mungkin sunyi yang menantikan satu panggilan. Sekadar bertanya, Mak sihat? Sekadar menyoal, Mak dah makan? Cukup walaupun sekejap. Dan hari-hari berlalu, ibu tetap belajar tersenyum walaupun hatinya larut. Larut dengan perasaan yang dia sendiri tak tahu bagaimana ia dinamakan. Dia tak minta banyak, hanya jangan membiarkan hatinya terasa seolah-olah dia sudah tidak penting dalam hidup sesiapa. Dan kalau ibu itu akhirnya mengadu, bukan kerana dia lemah, tetapi kerana dia juga hanyalah seorang manusia yang juga ada malam-malamnya yang tersendiri. Dan malam ini, kita berbicara tentang sunyi di hujung usia. Sunyi yang kadang-kadang hadir dalam rumah yang penuh dengan suara, tetapi kosong dari perhatian ahlinya. Kerana ada luka yang tidak berdarah, namun paling dalam. Itulah luka apabila dilupakan oleh orang yang tersayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Surah Ali Imran ayat 139. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang berada di studio? Alhamdulillah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang berada di rumah, hari ini di studio bersama dengan kami sahabat-sahabat daripada Persatuan Muslimat Marhaban Al-Azim Batu 8 Gombak. Alhamdulillah. Semua bagi tanda love sikit, mini love sikit. Orang perempuan kalau bagi mini love itu ada dua makna. Yang pertama kerana dia benar-benar cinta, yang kedua
minta duit sikit nak bagi bahagia. Itu orang perempuan, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih kerana datang bersama dengan saya menemani dari Hati Wanita malam ini, insya-Allah. Kita nak berbicara tentang satu isu yang sampai masa semua dalam kalangan kita akan sampai pada titik tersebut menjadi sunyi dan sepi di hujung usia. Saya yakin dan percaya yang duduk dengan saya malam ini semua sudah berada di fasa-fasa tersebut. Fasa yang kalau duduk di rumah, masuk dalam dapur, teringat anak bongsu suka makan telur. Digoreng telur kerana terlalu teringat, bukan kerana nak makan. Dibawa ke meja, nampak bayang-bayang Kak Long duduk di meja. Nampak bayang-bayang Abang Ngah berlari-lari dengan airnya. Nampak bayangan cucu-cucu di ruang tamunya. Tapi sayang, begitu 1000 kali sayang. Bukan mereka tak ingat, tapi hanya tenggelam dalam kesibukan. Itulah apa yang sedang kita rasakan saat ini. Menjadi seorang wanita, itu akan sentiasa penuh dengan perasaan. Dan saya yakin yang bersama dengan saya malam ni, inilah ibu-ibu yang kita doakan sedang berjuang dengan fasa kesepian. Bukan sekadar dengan anak. Ada orang diuji dengan pasangan. Ada yang kesepian di hujung usia kerana suami sudah mula merasa bosan di rumah, lalu dia keluar mencari kawan-kawan di sisi. Jadi kerana itu, yang bersama dengan kita pada malam ini, kita nak lihat bagaimana cara Al-Quran ajar kepada kita untuk kita rawat luka, untuk kita rawat perasaan, untuk kita rawat hati walaupun bersendirian, tapi kita boleh bangun dan bangkit mencari kekuatan. Jadi insya-Allah yang bersama-sama dengan saya di studio ni dah bersedia untuk kita teruskan. Ni yang lain 4 orang ni daripada mana ni? Daripada mana? Daripada Shah Alam. Ingatkan daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali ni. Orang perempuan. Tapi apa pun kita sangat seronok. Malam ni kita bergabung semua. Tujuannya apa? Untuk kita cari satu kepastian. Bagaimana untuk kita jadikan titik-titik sepi ini sebagai titik yang paling hampir membawa kita kepada Tuhan, insya-Allah. Saya minggu lepas ada orang komen dekat saya. Ustazah, mana bahasa Kedah? Pasal apa? Ustazah cakap bahasa Kuala Lumpur. Jadi minggu ni saya datang dengan dendam. Nak balas bercakap dengan bahasa Kedah saya, insya-Allah. Jadi siapa yang tak faham, saya pergi angkat tangan. Saya bercakap dalam bahasa Kuala Lumpur, insya-Allah. Tak ada masalah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka nak mulakan begini. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan pada kita, kita bila terlahir ke dunia ini akan sentiasa ada saat-saatnya. Quran ajarkan kepada kita, dilahirkan manusia itu dengan lemah. Min dha'fin ila quwwah. Sampai satu ketika kita akan membesar, tak lagi perlukan bantuan mak, tak lagi perlukan bantuan ayah. Kita boleh hidup bebas berdikari. Ini yang anak-anak kita sedang rasa saat ini. Dia buat itu ini sehingga akhirnya kita sampai ke satu fasa selepas quwwah ila dha'fin wa syaibah. Al-Quran ni, puan-puan, sentiasa bawa kita untuk melihat bukan sekadar hari ini, bahkan mengenang masa lalu untuk kita bawa ke masa depan. Tengok dulu satu ketika kita pernah lemah, lalu hari ini setelah kita menjalani fasa kuat, kita boleh berdikari sampai masa hari ini kita akan kembali dha'fin wa syaibah. Disebutkan kita akan sampai kepada fasa lemah dan juga beruban. Yang duduk depan saya dah beruban ke belum? Rahsia, tak boleh bagi tahu ustazah ni kan. Kadang-kadang kita rasa kita tak boleh tunjuk ke orang sebab nanti kita kelihatan lemah. Tapi tak. Dalam Islam, Al-Quran ajarkan kepada kita inilah fasanya menjadi manusia. Kerana kita adalah seorang hamba, kita akan sentiasa penuh dengan kelemahan. Lemah yang bagaimana? Lemah yang kadang-kadang kita bukannya sedih kerana anak tak ingat, tak. Tapi kita lemah kerana kita akan sampai masa hati kita akan rasa sedih, mengenangkan dah sampai masa untuk kita tinggal sendirian. Bukan tak ada orang di rumah. Bukan tidak ada suara. Tapi hanya kadang-kadang kita rindu untuk balik ke suasana riuh rendah waktu kita menjerit, jadi hijau, jadi Tarzan dengan anak-anak kita. Betul tak? Hari ni yang duduk depan saya rindu tak? Kalaulah orang tanya, penat tak ada anak kecil dulu? Penat, tapi dia menjadi kepenatan yang dirindukan.
Lalu bagaimana kita nak merawat penat ini? Bagaimana kita nak mengusir kepiluan yang menyebabkan akhirnya kita jauh daripada Tuhan? Semua ini insya-Allah kita akan kupas selepas kita berehat seketika. Yang di rumah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Dari Hati Wanita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan kita Dari Hati Wanita untuk kita merenung, untuk kita menelek, untuk kita membelek apa sebenarnya yang sedang dirasai oleh kaum Hawa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa itu wanita? Wanita yang solehah itu adalah perempuan-perempuan yang bila dipandang mendatangkan kegembiraan. Jadi insya-Allah yang berada depan saya ni, inilah wanita-wanita solehah insya-Allah yang moga-moga sedang dipimpin hatinya, sedang dilapangkan dadanya supaya hari-hari yang mendatang ini tidak datang sekadar dengan kesepian di hujung usia, tapi ia datang sebagai satu bentuk peringatan kena bersiap sedia sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang, tadi kita dah berbicara tentang sepi di hujung usia. Yang duduk depan saya ramai-ramai ini kadang-kadang yang terlibat dengan marhaban kadang-kadang. Ini bagus sebenarnya untuk kita mengatasi rasa sedih kita. Saya difahamkan sahabat-sahabat malam ni daripada Persatuan Muslimat Marhaban Al-Azim, ada 70 orang ahli dia. Tapi yang datang 20 orang, insya-Allah. Yang lagi 50 orang sedang memandang daripada televisyen kita hari ini insya-Allah. Apapun kita sebutkan, inilah salah satu jalan yang boleh kita buat untuk kita bantu diri kita sendiri. Kerana akhirnya kalau bukan kita yang melawan kesedihan, tak ada siapa pun yang dapat berikan bantuan. Dan bukan sekadar itu sahaja, hari ini bukan kita je sedih, tapi yang sedang menonton juga ada kesedihan di hujung usia. Istimewa dalam Dari Hati Wanita, kita bukan nak dengar yang berada di studio, kita juga tawarkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana yang sedang merasakan sepinya usia ini, boleh sama-sama berhubung dengan kami melalui talian 03 2276 0144 untuk berkongsi, untuk sama-sama saling memberi bahawa kita tak seorang, ada lagi orang yang senasib dengan kita ini. Jadi sebab itu kita ajak semua penonton yang berada di rumah boleh hubungi kami, memberikan luahan untuk kita jadikan pelajaran insya-Allah. Yang dalam studio nak meluah tak? Semua dah tenang, senyum kan? Yang duduk depan dalam studio ni sebenarnya sunyi ke sepi ni? Sunyi ke sepi? Tak tahu nak jawab dah tu kan? Sunyi ke bahagia? Bahagia, okey, boleh balik sekarang. Ini bukan rancangan untuk anda. Ini rancangan untuk orang yang sepi-sepi saja. Apapun kita sebut begini. Kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Hidup kita ni, sekalipun anak kita meninggalkan, sampai masa kalau tak bercerai hidup, sudah tentu akan berpisah dengan kematian. Hidup ini hakikatnya itu sentiasa dua. Kalau tak kita yang meninggalkan, kita akan jadi orang yang ditinggalkan. Tapi maha baik Allah ini puan-puan, Allah sebut dalam surah yang selalu kita baca. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekalipun engkau ditinggalkan oleh anak-anak yang kau sayang, sekalipun suami engkau tidak pernah memberikan perhatian, ma wadda'aka. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Allah tak pernah tinggal kita. Engkau tua, aku akan sentiasa bersama dengan engkau sehingga selesai perjuangan usiamu. Allah tak pernah meninggalkan kita, hanya kita yang meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar usia kita dah bertambah tua, tapi amal kita tak setara dengan usia yang mula mendatangi kehidupan kita. Maka kerana itu, kadang-kadang hikmah di sebalik sunyi dan sepi Allah berikan kepada kita di hujung usia, bukan kerana Allah nak beri kita kekecewaan, tak. Tapi kerana Allah nak ingatkan kita. Cuba perhati, sampai masa
yang ada di tanganmu, yang dulu berada dalam dakapan, itu semuanya akan pergi meninggalkan. Lalu yang tinggal hari ini hanyalah aku. Maka usia di hujung senja itu seolah-olah satu panggilan, pelukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil kita balik. Meh datang balik kepadaku. Dah tua dah, apa lagi yang nak ditunggu? Meh datang balik padaku. Kerana anak yang dulu engkau kendong, anak dulu yang engkau kandung, belum tentu tidak ada jaminan sudi mencebokkan punggung. Lalu akhirnya usia tua ini datang sebagai satu bentuk hikmah untuk benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang soalannya adalah di mana kita di hujung usia? Ada orang hujung usianya tenggelam dengan kesibukan, berusaha untuk pergi ke sini sana, konon-konon nak healing katanya. Ada orang sibuk berjalan-jalan, ada orang sibuk mencari makan, ada orang sibuk bersama dengan rakan-rakan. Kita yang mana satu? Lalu kerana itu, bila Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, inilah tanda-tanda Allah sedang memberkati usia kita. Dilapangkan badan, diringankan badan, dilapangkan masa sebagai satu bentuk tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Jadi yang berada di sini, insya-Allah kita memandang yang pertama, sepi di hujung usia itu bukan tanda Allah membenci kita, tidak. Tapi begitu Al-Quran ajarkan kepada kita, kerana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu mari kita reset semula cara pandang kita dengan cara Al-Quran. Yang sepinya itu datang dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Bila kita makin tua, perasan tak orang perempuan? Kita bila dah menopause, slow kita pause. Dah tak nak dah banyak berjalan. Dah tak nak dah pakai seksi-seksi. Kerana dah makin tua, akhirnya yang kita fikir apa? Macam mana nak masuk syurga. Yang kita fikir apa? Macam mana nak qada solat-solat yang lama. Yang kita fikir apa? Macam mana nak jadi orang yang bahagia dengan apa yang dia ada. Inilah pandangan orang yang beriman. Kata Buya Hamka, sekalipun engkau tidak terlahir dalam keluarga yang baik, sekalipun engkau tidak direzekikan dengan pasangan yang baik-baik, tetapi engkau masih boleh memilih untuk menjadi orang yang baik-baik dan memulakan kebaikan untuk keturunanmu. Jadi, jika ada yang saat ini yang sedang rasa kecewa, yang sedang rasa terluka dengan perbuatan anak-anak kita, wahai ibu-ibu, maafkan. Kalau yang saat ini sedang rasa hampa, sedang rasa terluka dengan suaminya, wahai isteri, berikan kemaafan. Kerana yang memberi maaf itu bukan untuk mereka. Yang sedang diberi maaf itu adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa kita nak biarkan hidup yang singkat ini dipenuhi dengan dendam? Kenapa hidup yang singkat ini tidak kita izinkan diri kita untuk merasa bahagia dengan apa yang Allah Ta'ala berikan? Allah ambil anak kita, tapi Allah beri kita kawan-kawan yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Yang dalam studio hari ini, yang pakai jubah hitam, yang pakai tudung coklat, yang pakai jubah hijau, jubah merun. Ini kawan-kawan kita. Cuba pegang tangan kawan kita. Jangan berebut kiri kanan nak pegang tangan. Siapa cuba pegang? Inilah kawan-kawan syurga kita. Inilah esok-esok bila kita meninggal dunia, sekalipun anak tak datang bersama-sama, tangan yang sedang kita genggam inilah yang barangkali akan datang mencebokkan punggung kita, memandikan jenazah kita, mengkafankan jenazah kita saat tidak ada waris yang bersama-sama dengan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Jadi saya nak yang berada di studio, juga yang berada di rumah yang bersama dengan sahabat-sahabat, apa kata bisik kepada kawan di sebelah, tarik tangan saya masuk syurga sama-sama. Cuba buat. Masya Allah. Tarik tangan saya masuk dalam syurga sama-sama. Ya Allah, inilah nikmat yang sebahagian besarnya Allah beri kepada kita bila kita berada di hujung usia. Kalau ada kawan yang sebegini, yang ajak kita ke majlis ilmu, yang ajak kita ke masjid, yang ajak kita buat perkara yang baik-baik, genggam tangan ini, jangan dilepaskan ia pergi. Kerana ini sahabat syurga kita.
Ini sahabat yang takkan pernah meninggalkan kita. Ini sahabat yang bila anak tak sudi membacakan Yasin, inilah sahabat-sahabat yang akan membacakan ayat Al-Quran menemani jenazah kita. Kerana itu memandang ujian sebagai satu nikmat daripada Tuhan, inilah yang pernah Nabi pesankan. Ajaban li amril mu'min. Ajaib orang beriman ni puan-puan. Bila diberi benda yang baik dia syukur, bila diberi benda yang tak baik dia sabar. Syukur itu baik untuknya. Sabar itu juga menjadi sebahagian kebaikan pada dirinya. InsyaAllah memandang yang kurang itu sebagai jalan yang membawa kita bertemu dengan Tuhan. Hidup ini tidak ada kesedihan pun untuk kita rasakan. Tapi itu tak bermakna kita tak dibenarkan untuk sedih. Silakan sedih. Silakan nak menangis. Kerana kita hanya manusia yang lemah yang Allah Ta'ala panggil kepada kita. Saat kita rasa sedih, kembali pulangkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Ada cara dia. Macam mana kita nak buat? Semua ini insya-Allah akan kita rumuskan selepas ini. Kerana kita nak berhenti rehat dahulu seketika. Teruskan bersama dengan kami para menonton dalam Dari Hati Wanita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan kami. Yang buat dari studio pejam celik. Ada yang pejam tak celik-celik. Sudah 30 minit kita bersama. Tapi yang menariknya, program ini kita tawarkan kepada penonton-penonton yang berada di luar sana untuk berhubung bersama dengan kami. Dan nampaknya dah ada pun yang mula menembusi talian. Ayuh sama-sama kita dengarkan sahabat kita yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, siapa yang berada di talian? Saya Fatimah Dahaman daripada Ustaz Kedah. Masya Allah. Silakan Bonda Fatimah. Ya, saya minat dengan Ustazah ni, Ustazah. Masya Allah. Ya. Soalan saya macam Ustazah duk cakap, Ustaz dah kena pada diri saya dah. Saya sekarang ni umur pun dah banyak dah. Lepas tu Tuhan uji saya sakit, tak boleh nak berjalan. Lepas tu tak boleh jalan, nak urusan semua, nak ambil wuduk apa semua, kena ada anak, ada bawa pergi beli ayak apa semua. Lepas tu nak pergi kerja pagi tu, ya duduk seorang-seorang dah. Ustazah sementara depan nak balik tengah hari tu, nak bawa makanan apa semua. Lepas tu saya nak tanya Ustazah lah, tapi saya sabar lah, Tuhan bagi saya boleh baca Quran, mata boleh tengok Quran lagi. Tu dah fikiran saya pun ingat lagi. Nak tanya Ustazah macam mana keadaan saya ni. Masya Allah, terima kasih. Ya. Bonda Fatimah, kami doakan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, berikan hati yang tenang, dada yang lapang insya-Allah. Terima kasih. Doa kat saya ya. Amin insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Itulah tuan-tuan, sekali menjadi ibu akan tersimpan 1000 perasaan. Ini hanya satu luahan, bukan dia tak terima takdir yang Allah berikan. Tapi hanya kadang-kadang kita rasa penat. Kadang-kadang kita rasa sedih. Sedih kerana kita letih. Kadang-kadang mungkin ada yang rasa aku tak lagi berguna pada anak-anak. Mungkin kadang-kadang orang akan rasa kenapa Tuhan beri aku begini di sisa hujung hayat ini. Lalu saya berpesan pada diri saya yang juga akan sampai ke saat ini. Kepada sahabat-sahabat yang berada di studio. Teristimewa. Khususnya untuk bonda yang bertanya tadi. Saya suka untuk sebutkan begini. Kita takkan pernah menjangkakan bagaimana aturan hidup ini akan Allah berikan. Kita lahirkan anak-anak yang ramai. Tidak ada jaminan anak-anak ini akan menemani hujung usia kita. Sekalipun kita membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Kita bagi mereka makan apa yang mereka inginkan. Kita bagi pendidikan yang paling baik. Yang mereka merengek, itu yang akan kita belikan. Tapi kadang-kadang takdir ini tak datang seperti yang kita impi. Kita nak anak yang dulu kita bangun malam kita jaga, hari ini dia sudi menemani kita. Belum tentu. Lalu kerana itu, Al-Quran tinggalkan kepada kita pelajaran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau tenang yang dicari,
itu bukan dengan anak yang menemani semata-mata. Kalau tenang yang dicari, Al-Quran ajarkan kepada kita, tak ada yang lain. Ini satu-satunya formula. Mesti ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara yang bagaimana? Satu, kita berzikir, ulangkan. La haula wa la quwata illa billah. Sebutkan sehingga detik nafas yang terakhir kita. La haula wa la quwata illa billah. Sebutkan, wahai Allah, tak ada kekuatan ya Allah, melainkan dengan hanyalah daripadamu, wahai Allah. Ini yang Al-Quran tinggalkan. Bangun, berdiri, solat pada beban yang berada di bahu, tumpahkan pada sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah lebih rapat dengan kita daripada urat yang berada di leher kita sendiri. Ini ayat yang sedang mengingatkan kepada kita. Kalau kita rasa jauh dengan manusia, tak apa. Ada Allah sedang memberikan pertemanan. Selama syaratnya kita merasakan hidup kita ini bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, yang kedua, bila kita bangun, bila kita solat, bila tahajud, minta dengan Allah. Allah Ta'ala sebut, Udu'uni astajib lakum, doa padaku. Hanya kadang-kadang khilaf kita dalam berdoa. Kita doa tapi tak ada kesungguhannya. Kita doa tapi sekadar doa yang kita tak faham maknanya. Jadi wahai para wanita yang sedang diuji dengan anak, sedang diuji dengan pasangan, sedang diuji dengan kesepian, angkat tanganmu, fahamkan apa yang sedang engkau pohonkan. Ingat lagi tak waktu kita duduk di Makkah? Masuk ke Makkah dengan perasaan yang kita bawa tu, bila tengok Kaabah, rasa ya Allah, tangan itu diangkat, lafaznya tak terlahir. Tapi begitu menitis air mata kita, merasakan Allah itu hadir. Ingat tak waktu kita berada di dalam raudah? Masuk dalam raudah, apa rasanya? Luar biasa. Kita tak ada anak-anak yang duduk di sekeliling kita. Kita tak ada pun kawan-kawan yang bersama-sama dengan kita. Hanya kita tenggelam dengan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Tuhan yang sama tidak tinggal semata-mata di tanah suci. Inilah Tuhan yang kita kena bawa perasaannya itu. Tuhan ada sedang menemani. Waktu kita tadah tangan, rasa Allah Ta'ala sedang mendengar doa yang sedang kita sebutkan. Kalau dah lama kita tak bangun malam, puan-puan, bangun malam. Bangun malam, upgrade iman, upgrade tahajud kita, upgrade solat kita, upgrade rintihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bukan Allah tak nak bagi kita gembira. Sengaja Allah beri kita luka, kerana luka itulah yang menyebabkan bila kita solat kita dengan titisan air mata. Bila kali terakhir kita sembahyang dengan melelehnya air mata di pipi kita? Barangkali kita pun tak ingat. Barangkali kita pun dah lupa yang banyak meleleh tu kenapa? Kerana kita rasa terluka dengan anak-anak kita dan suami kita. Lalu malam ini kita ajar diri kita cara memandang di setiap kesepian yang datang itu. Ini sebenarnya undangan Tuhan untuk kita merasakan hidup ini kita tak perlukan sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak? Perasan tak? Ada satu petikan ayat yang selalu diprintkan, yang selalu diframekan, lalu dipelekat di dinding. Ayatnya bernama ayat 1000 dinar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ini janji Allah, wahai ibu. Apa janji Allah? Allah janji kalau engkau tawakal pada Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan kepadamu. Jangan bimbang. Sekalipun tidak ada anak yang memberikan perhatian, Allah akan datangkan kepada hati kita ketenangan. Tenang yang bagaimana? Allah berikan kepada kita laluan-laluan untuk kita lebih banyak masa untuk kita bersama dengan Tuhan. Manfaatkan sepi ini untuk benar-benarkan kita menjadikan ia detik yang terindah, sekalipun saat itu kita merasakan kita berada di titik yang terendah. Ini cara Islam. Inilah cara Al-Quran memandang
pada tiap-tiap ujian itu sebagai satu jalan untuk kita upgrade iman. Ujian, dia tidak datang sebagai bentuk kebencian Tuhan. Kata ulama, ujian itu datang sebagai cara untuk kita mengesahkan iman. Dan di sinilah kita diuji dengan diri kita sendiri di hayat kita ini, di waktu di hujung usia yang kadang-kadang kita pun mungkin terfikir bila kita akan meninggal dunia. Jangan biarkan persoalan ini hanya datang dan pergi tanpa kita tak buat apa-apa. Sesuatu perlu dilakukan. Ada amal anti sepi namanya. Apa yang boleh kita buat? Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Hari ini kadang-kadang perasan tak? Kita kata kita sunyi dan sepi, tapi kita sibuk scroll TikTok lagi. Kita sibuk tengok apa yang viral hari ini. Kita sibuk tekan Shopee. Kita sibuk dengan kawan, ke mana dia pergi. Lalu hari ini di hujung usia, wahai para wanita, sibukkan kita dengan amal anti sepi, bacaan Al-Quran namanya. Yang kedua, sedekah dengan sebanyak-banyaknya. Pada sedekah yang kita berikan, itu disebut oleh Nabi SAW akan diangkat kedukaan. Sedekah, semakin kita sedih, banyak yang kita sedekahkan dengan niat mudah-mudahan sepi ini Allah ganti dengan ketenangan. Jangan minta dengan Allah supaya sepi itu hanya diganti dengan ramainya orang. Hari ini berapa banyak rumah-rumah yang ramai anak, tapi akhirnya tidak pun mendatangkan kegembiraan. Berapa banyak mak-mak yang duduk di rumah, tetapi akhirnya dia menjadi tuan kepada, dia hanya menjadi hamba kepada anak-anaknya. Balik ke rumah, anak ramai. Perasan tak cuba tengok waktu rehat. Belum lagi waktu rehat, tapi kadang-kadang sudah berputar-putar. Kita sebut pun jadi waktu rehat. Tuan-puan, yang ke mana-mana khususnya yang berada di rumah, kita nak berehat dahulu sekitar. Selepas ini, kita sambung dengan amal anti sepi namanya. Berehat dahulu seketika, teruskan bersama dengan Dari Hati Wanita. Umi, maafkan anakmu kalau selama ini selalu membuatmu sedih dan selalu meninggalkanmu dalam kesunyian. Aku sedar tanpa doa dan kasih sayangmu, aku bukanlah siapa-siapa. Dan aku menyesal kerana telah mengabaikanmu. Ku mohon kemaafan dan keredaan darimu. Semoga aku sentiasa dapat membahagiakanmu, Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada penonton yang berada di rumah, masih setia bersama dengan Dari Hati Wanita. Terlebih istimewa lagi untuk sahabat-sahabat yang berada di studio bersama-sama menemani dengan saya pada malam ini, insya-Allah. Dan kalau tadi kita dah dengar panggilan daripada ibu yang sedang bertahan dan berjuang, mungkin ada suara dalam kalangan yang berada di studio untuk berkongsi perasaan dan soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Diana Mahram daripada Shah Alam. Setelah kita tahu tentang fasa-fasa yang berlaku setiap wanita, kita mula teringat tentang ibu ayah kita yang dah pergi pun melalui fasa yang sama, lebih awal daripada kita. Dan mungkin kita banyak terlepas pandang sebelum ni, tak menjalankan tanggungjawab ataupun tak puas memberi kebajikan kepada mereka, dan rasa penyesalan mengganggu. Sentiasa rasa menyesal. Macam mana cara kita, anak-anak yang sudah kehilangan ibu dan ayah, untuk mengatasi masalah ni? Itu saja, Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini kita memandang sisi, kalau tadi perempuan-perempuan yang sudah sampai ke fasa usia tua, berada pula di kerusi seorang anak yang akan datang penyesalan di hujungnya. Inilah yang disebutkan pepatah Arab, lan tarja'al ayyamul lati madat, takkan pernah kembali hari-hari yang sudah pun berlalu pergi.
Tak ada siapa boleh patah balik. Waktu kita naikkan suara, kita merungut dengan mak, tak habis-habis dengar arahan. Waktu kita membebel, kenapa mak ni macam-macam yang dia inginkan. Waktu kita pernah mengabaikan mak, waktu kita sibuk dengan kerja di pejabat, mak telefon tapi tak sempat kita nak angkat. Lalu bila sampai masa lan tarji'al ayyamul lati, takkan datang kembali hari yang sudah pun berlalu pergi. Apatah lagi kalau yang hilang itu hilang terus daripada pandangan mata kita. Lalu bagaimana kita nak buat? Begini cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, kita kena terima yang sudah pun berlalu itu sudah sampai saatnya. Bagi kita yang masih hidup, kita yang masih tinggal untuk memberikan manfaat kepada manusia ini, yang pertama, selepas kita menerima takdir bahawa cerita tersebut sudah pun berlalu. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Ya Rasulullah, inna ummi matat. Satu ketika sahabat datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mak aku dah mati dah. Afa atasaddaqu anha? Boleh tak aku sedekah bagi pihak dia? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Oh kama qal. Inilah dalil mengatakan, kalau mak yang sudah meninggal dunia, maka disadaqahkan bagi pihaknya, diwakafkan bagi pihak si mati. Maka insya-Allah dia dapat luas dan lapang kuburnya, kita tenang hati untuk menjalani kehidupan pada apa yang sedang kita miliki. Dan yang ketiga, istimewa untuk anak-anak yang masih lagi memiliki ibu dan bapa. Inilah sebahagian daripada orang yang bila sudah sampai fasa kehilangan, lalu dia akan datang bentuk-bentuk penyesalan yang akan kita bawa di sepanjang hayat dan kehidupan. Sejarah mencatatkan kepada kita, orang yang bila dia buat salah, maka kesalahan itu dia akan bawa sampai bila-bila, sampai dia meninggal dunia. Lalu bagaimana kita nak buat? Untuk yang masih ada mak ayah, hargai mereka yang masih hidup. Kerana hakikat manusia itu, bila hilang daripada pandangan, baru akan dia mula menghargai. Jadi apa yang boleh kita buat? Satu, nikmati momen-momen yang kita ada saat ini. Selagi boleh kita rekod suara mak, rekod. Selagi boleh kita telefon dan kita rakam panggilannya, rakamlah. Kerana sampai masa mak yang kita panggil dalam telefon takkan lagi jawab panggilan kita. Kerana sampai masa mak yang kita panggil untuk sekadar kita tanya khabar mak apa khabar hari ini, sampai masa itulah yang akan kita rindu, yang akan kita kenang buat selama-lamanya. Selagi ada telefon di tangan, rekodlah. Kerana ini boleh jadi momen-momen terakhir. Kalau tak mak yang pergi, kita yang akan meninggalkan dunia ini. Lalu di sisa hayat yang berbaki ni, kalau saya secara peribadi, rekodlah. Tujuannya apa? Kalau salah seorang pergi, maka setidak-tidaknya ada kenangan untuk kita renungi. Itu yang pertama. Yang kedua, selagi hayat di kandung badan, dengan mak ayah ni, kalaulah boleh saya sebut secara peribadi, mana yang boleh kita kemam dan telanlah. Walaupun kadang-kadang tuanya itu menyakitkan perasaan. Walaupun kadang-kadang makin tua itu makin banyak rungutan. Kadang-kadang kita pun pelik. Apa yang tak cukup sehingga begitu banyak yang mak persoalkan. Tetapi hakikatnya Al-Quran datang memberikan kepada kita pesanan. Apa puan-puan? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Quran kata dengan mak ayah ni, tak mesti dia baik dengan kita. Tak mesti dia jaga kita dengan cara yang paling terbaik. Tak mesti dia panggil kita dengan panggilan yang baik-baik. Tak mesti dia berikan kepada kita pendidikan yang terbaik. Tak mesti pun Quran kata. Yang Al-Quran tinggalkan apa? Wasahibhuma. Temanilah mereka. Kawallah dengan mereka. Jagalah mereka selama mereka berada atas dunia ini ma'rufa, dengan cara yang paling baik. Jadi untuk anak-anak yang sedang terkilan, kemam dan telanlah. Kerana sampai masa umur hayat mak dan ayah itu seumpama pelita. Sampai masa kering minyak, padamlah cahaya. Belajar kita dengan orang-orang yang sudah menjalani fasa kehilangan. Lebih perit daripada sepi ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang. Maka kerana itu sebelum sampai saat kita akan duduk termenung mengenang apa yang sedang Tuhan berikan,
manfaatkan mereka yang masih hidup supaya tidak akan kita hidup dengan sesalan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup kita ini, hati kita yang di sini bersimpul 1001 rasa. Paginya rasa tenang, petangnya rasa terluka. Paginya reda, kadang-kadang petangnya itu hampa. Lalu bagaimana hati ini diuruskan? Pulangkan kepada Tuhan. Kerana Allah yang memiliki hati, minta campur tangan dengan Allah supaya hati ini dapat kita rawat, dapat kita perbaiki. Inilah Islam, Masya Allah, mengajarkan kepada kita hidup ini jangan pernah tinggal dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak tutup pada pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah kita nak sama-sama doa dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, dalam majlis ilmu yang penuh kemuliaan ini ya Allah, kami tadahkan tangan kami ini wahai Allah dengan tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ya Allah. Sudilah kiranya kau ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa anak serta zuriat keturunan kami. Ya Allah, jika kami sedang diuji dengan sunyi ya Allah, janganlah Engkau membiarkan sunyi itu memadamkan harapan kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah sunyi ini sebagai jalan untuk kami kembali kepadamu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami keluarga yang saling menyayangi. Berikan kami hati yang redha wahai Allah. Jadikan kami, berikan kepada kami iman yang kuat ya Allah. Dan berikan kepada kami pengakhiran yang disebut sebagai husnul khatimah. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk kami mengungkapkan kalimah La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Janganlah kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami ya Allah. Ya Allah, sepi yang sedang kami rasakan pada saat ini ya Allah, jadikan di setiap saat yang berlalu itu ya Allah sebagai pahala yang akhirnya akan menemukan kami dengan Engkau di syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih semua, insya-Allah minggu depan dari Hati Wanita bersiaran lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tafariju bihi al-kurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwa